hari ni kita nak tunjuk cara pasang almari kasut 6 tingkat daripada Kate Collection. Jom kita start. So, macam biasa, first thing first, kita akan unboxing semua papan untuk kita pastikan tak ada papan yang tertinggal atau tak cukup lah. Now, kita dah unboxing semua aksesori, kita dah boleh start pasang. Okay, kita nak pasang 2 door shoe cabinet. And step yang pertama, kita akan pasang wood dowel. Step pertama, kita memerlukan papan A, B, D, F dan G untuk kita pasangkan wood dowel tadi lah. Kita tengah pasang wood dowel, ketuk sampai habis, tapi bagi dia nampak terkeluar sikit lah, janganlah ketuk sampai dia mati ke bawah. Okey, ketuk sampai tak boleh masuk lagi. So sekarang kita nak pasang dekat step 2 adalah pemasangan mini fix. Papan yang kita perlukan adalah papan A, papan B, papan C dan papan F. Pemasangan mini fix, kita just pasang sampai ke tahap itu saja. Dia akan berhenti automatik sebab tak boleh masuk dah. Okey. Sekarang kita akan pasang mini fix dekat papan A dan papan B. Yang ni kena tengok lubang dia betul-betul tau, sebab dia sedikit confusing. Jom kita pasang mini fixnya. Ni papan A, ini papan B. Kita mulakan dekat papan A dulu. Satu dekat atas sana, satu dekat bawah. Mini fix punya lubang dia yang kecil sikit. Ni adalah papan D dan papan F. Kita akan cantumkan dululah. Lepas kita cantum, kita akan kuncikan. Okay, ni adalah papan D dan F. Kita masukkan kita punya cam lock. Lepas tu kita akan kuncikan dia mengarah pusingan jam. Step 6, kita akan guna papan A, B, D, F dan G nak cantumkan semua. So sekarang ni adalah papan D dan papan A kita nak cantumkan. D ni papan paling bawah lah. Okay, just cantumkan sahaja, nanti kita akan kunci menggunakan cam lock. Kita akan gunakan lock yang E, cam lock yang label E punya. Boleh rujuk pada manual book.
kita akan cantumkan pula papan B. Macam biasalah proses cantum je, korang hati-hati tekan je. Lepas tu kita akan lock dia. Sekarang ini adalah bahagian belakang rak kasut. So macam you guys nampak, belakang punya area dia akan nampak edging dia tak ada. Dia tak ada colour. Bahagian yang nampak anak panah tu, nampak tak? Ada anak panah. Then you letak dia facing the screw. Macam tu. So kita ketatkan sahaja. Step 8, kita akan connect papan C dengan papan yang kita dah pasang rangka dia tadi. Okay. So sekarang kita tengah facing belakang. Ini adalah bawah. Macam ni lah pasang dia. Step 8, kita akan gunakan cam lock yang kecil. Ada 4 pieces sahaja. So sekarang kita akan pasang step 10. Step 10 ni kita nak pasang item G. Item G ni dia macam nut untuk letak korang punya shelf. Yes. So if you guys nak horizontal, boleh buat macam ni. If you nak ada 15 degree, boleh letak. Sekarang kita nak letak straight ataupun kita letak 15 degree. So kalau korang nak pasang shelf straight, letak dekat situ. Kalau korang nak pasang 15 degree untuk letak kasut yang bermacam-macam size, boleh letak macam tu. So sekarang step 12 adalah pemasangan shelf. Papan E kita perlukan. Untuk pasang papan E ni, korang dah decide kan? So kita kena pasang shelf dulu sebelum kita pasang pintu. Kalau kita pasang pintu dulu, nanti shelf tak boleh masuk. Sekarang kita dah pasang pintu. Now gap dia besar. So macam mana kita nak adjust dia punya gap? Jom kita tengok step ni. So kita akan adjust dekat skru yang di belakang ni. Dah gerak-gerakkan dia. So tadi kita dah adjust yang belah sana. Now kita nak adjust yang dekat belah luar untuk rapatkan pintu pula. Tadi kita longgarkan, sekarang kita nak rapatkan. So kedua-dua belah pintu kena adjust 4 skru untuk bagi dia lebih balance. So lepas dah adjust semua, dah jadi. So boleh follow step tu untuk rapatkan pintu. Okay? It's done. Thumbs up sikit.